Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memotong seluar ni guys. Seluar pinggang dia 27, punggung 41, labuh 41, punggung 34, cawak 25, peha 20, kaki 17. Itu seluar seluar Melayu. Seluar Melayu getah belakang. Biasa macam biasa baju Melayu ready made ataupun tepahan selalu orang buat getah belakang. Jarang orang buat yang getah tepi ataupun yang keras semua. Pinggang tu jarang orang buat. So Melayu ni dia memang kena pakai tu getah je, tak payah pakai tali pinggang, kita pakai. Seluar Melayu dia tak macam seluar slack. Tapi kalau orang yang suka, tengok kebiasaan orang tu, kalau dia pakai tali pinggang, kita buatkan tali pinggang. Dia tengok permintaan. Ni tempahan tempahan seluar Melayu. Tempahan. Macam ni. Okay. Hai. Pinggang dia 27. Cawat 27 juga. Poket ni 6,5. Lebar poket tu 6,5. Cawat 34 je, tak panjang. Sorry, 25. Cawat 25. 25. Punggung 34. Dia macam kecil je pinggang. Peha 20. Ini ambil 6. Dia sama lurus ni kita kira ukur sebelah tengah tak? Ini warna kelabu ni. Kelabu.
Lepas tu labu seluar 41. Labu juga ni, boleh tahan labu ni. Dia kecil je, pinggan dia 27 je, tapi dia punya labu dia 41. Labu saya 37 je, tapi dia 41. Tinggi dia. Panjang. Kita panggil dia panjang. Kaki dia panjang. Lebar kaki 17. Lebar kaki 17. InsyaAllah kalau tak ada haram melintang, kita puasa bulan 2. Lebih kurang 20 bulan macam tu puasa. Lepas tu raya kita 20 hari bulan 3, bulan Maret. Lepas tu bagi siapa-siapa yang nak tempah baju, boleh komen. Kami masih membuka tempahan untuk hari raya dan untuk lepas raya. Lepas raya, contohnya seminggu lepas raya, kita siapkan bulan puasa juga. Kita siapkan bulan puasa. Nanti dalam raya tu kita mungkin cuti seminggu. Jadi kepada pelanggan-pelanggan saya, boleh komen kalau nak tempah. Kalau nak tempah boleh komen dekat bawah. Dan kami juga menjual baju siap, menjual baju ready made. Bagi kawan-kawan yang nak tempah baju ready made, boleh komen juga. Kita ada macam-macam warna, ada lebih kurang 20 warna. Dan saiz. Saiz tu dari paling kecil sekali SS, lepas tu S, M, L, XL. Kita menjual juga baju harga borong, maksudnya bagi untuk peniaga-peniaga, untuk penjual-penjual, boleh ambil dengan saya harga borong. Yang ada bazar, yang ada kedai, yang ada berminat ambil bazar Ramadan di Jalan Tar, di mana-mana, boleh komen dengan kat bawah. Boleh tempah dengan saya. Dah siap, baju dah siap, dah packing sekali. Kita ada dua pilihan. Pertama, baju slim fit, ada baju moden. Baju slim fit tu
ada zip, ada zip tangan kiri kanan, lepas tu badan, tepi badan tu ada zip. Kami menjual baju dah siap, ready. Siapa-siapa yang berkenan, yang nak tempah baju, boleh komen. Dan kami juga menerima tempahan baju batik, baju kemeja, macam-macam baju, baju pengantin, baju penari. Ada tol masuk, guys. Kami menerima tempahan keluar, baju, semua ada kita buat. Baju Melayu, baju kemeja, baju batik. Ini bagian belakang ni. Ini bagian belakang ni, getah belakang. Ini nama dia getah belakang. Saya tengah buat video ni hari hujan, guys. Musim hujan. Saya membuat video ni di Kuala Lumpur, Gombak, Kuala Lumpur. Peha dia 20. Kaki 17. Baju Melayu getah belakang ni. Seluar dia, seluar. Seluar Melayu getah belakang. Semua seluar Melayu ni getah belakang. Jarang yang buat pinggang lurus. Orang tak suka pinggang lurus. Dia keras tau. Dua puluh lima. Oke, siap kita gunting nanti.
Okey. Dua dia panjang dah labur labur dah. Okey, dah beres semua. Dah selesai. Dah selesai semua. Nombor resit, kena tulis nombor resit. Ni 5132. Jangan tak tulis, nanti tercampur nanti. Kecil-kecil semua masuk dalam ni. Okey, dah. Kita gulung. Okey, terima kasih guys. Terima kasih. Siapa-siapa yang nak tempah, yang nak beli baju, boleh datang tempah. Kami menerima tempahan baju Melayu, baju batik, semua kita terima. Okey guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.